Saya meninggalkan kerjaan lama saya, datang balik ke Melaka secara kosong. So agak struggle sebab kita kekurangan daripada segi kewangan. Buat terima kasih kepada pihak MAIM sebab bagi peluang untuk memperkembangkan lagi perniagaan kami. Sebelum ni saya membuat menjadi ejen untuk LPSA, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, dan selepas tu saya pindah ke Melaka. Lepas tu saya buat saja sesuatu untuk bisnes, and then saya mulakan dengan yogurt lah. Kita start daripada tahun 2024. Sebelum ni kita banyak masuk ke pasar malam. Sebagai contoh dekat Kampung Moten, kita ada Moten Night Market. Lepas tu kita mulakan ceburkan bamberel ke sekolah-sekolah, dan kat situlah bamberel mula naik. Kita ada 4 flavor, iaitu mango, strawberry, blackcurrant dengan kiwi. Ada 2 lah, iaitu daripada segi pouch dan juga botol. Disebabkan saya meninggalkan pekerjaan lama saya tu, jadi saya datang balik ke Melaka secara kosong lah. So agak struggle sebab kita kekurangan daripada segi kewangan, banyak faktor lah yang kita kurang. So kita struggle juga untuk membangun, dan sampai hari ni alhamdulillah masih bertahan lah. MAIM ada hantar kami pergi ke program-program seperti YAPIM. Dekat situ kita dapat belajar knowledge yang lebih agresif lah. Dia mengajarkan cara untuk marketing, lepas tu untuk media sosial, media sosial, dan juga cara untuk kami mengembangkan produk kami ke dalam market lah yang sedia ada, dan macam mana untuk bersaing sesama peniaga. Dari segi bantuan yang MAIM dapat, kita dapat daripada bantuan MAIM, kita membelikan mesin aiskrim ni lah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MAIM kerana telah membantu kami mengembangkan dari segi perniagaan kami lah. Terima kasih kepada pembayar zakat. Pada hasil bayaran diorang tu memberi manfaat kepada pihak kami. Azam kami pada yang akan datang iaitu untuk membantu golongan-golongan asnaf. Bukan saja dari segi kami membayar zakat, kami juga ingin membantu juga golongan asnaf untuk join kami, untuk menjadi ejen kami dan mengembangkan lagi bamberel ini.